Ramai orang Inggeris, jika anda bercakap dengan mereka tentang saya, akan merendahkan saya dengan cara yang, boleh saya katakan, jarang sekali sebijaksana percubaan sesetengah rakan senegara saya untuk merendahkan jasa saya. Encik Spencer Hill dari Scotland Yard yang sering saya cuba, tetapi malangnya tidak berjaya untuk merangsang imajinasinya berani. Selepas saya mula menulis memoir ini, yang dibacanya dengan penuh penghinaan, untuk mengatakan bahawa saya telah bertindak bijak dalam merekodkan kejayaan saya. Kerana merekodkan kegagalan saya akan mengambil masa seumur hidup. Orang yang kepadanya perkara ini dikatakan menjawab bahawa saya bijak, perkataan yang sangat disukai oleh orang-orang ini, untuk menggunakan kejayaan saya sebagai umpan dan menerbitkan risalah kecil yang penuh dengannya, dan kemudian merekodkan kegagalan saya dalam 1000 jilid seperti ensiklopedia Cina, dan menjualnya kepada orang ramai sedikit demi sedikit. Baiklah, saya tidak mempunyai komen mengenai kenyataan ini. Setiap profesion mempunyai bahagian iri hatinya, jadi mengapa detektif harus menjadi pengecualian? Saya harap saya tidak akan mengikuti contoh yang begitu jahat dan menahan godaan untuk meluahkan rasa jijik saya terhadap kebodohan yang, seperti yang diketahui semua orang berkuasa dalam aparat detektif rasmi England. Sudah tentu, saya pernah mengalami kegagalan. Bilakah saya pernah berpura-pura menjadi apa-apa selain manusia? Tetapi apa yang menyebabkan kegagalan ini? Saya membesar dalam bayang-bayang konservatisme Inggeris dan penentangan terhadap perubahan. Apabila sesuatu misteri perlu diselesaikan, orang Inggeris biasa sentiasa menyerahkannya kepada polis biasa. Dan apabila orang-orang baik ini benar-benar bingung, apabila bat besar mereka telah memijak semua petunjuk yang boleh ditemui oleh orang bijak, apabila tangan mereka yang kekok telah menconteng semua petunjuk di sekeliling mereka, mereka akhirnya menghubungi saya, dan jika saya gagal, mereka berkata, apa lagi yang boleh anda harapkan? Dia orang Perancis. Inilah sebenarnya yang berlaku kepada Zamrud Lady Alicia. Selama 2 bulan, polis biasa bukan sahaja keliru, tetapi juga secara terbuka memberi amaran kepada setiap pencuri di Eropah dan membunyikan penggera. Mereka menggeledah setiap kedai pajak gadai di Britain, seolah-olah sesiapa yang mencuri koleksi berharga itu boleh jadi cukup bodoh untuk membawanya ke kedai pajak gadai. Sudah tentu, polis berkata mereka percaya pencuri itu akan memecahkan rantai leher itu dan menjual permata secara individu. Bagi rantai leher Zamrud ini, nilai sejarahnya mungkin melebihi nilai sebenarnya.
Dan apa yang lebih logik daripada pemiliknya berunding dengan pemilik yang sah dan kemudian mengaut lebih banyak wang dengan memulangkannya secara senyap, daripada memecahkannya dan menjualnya secebis demi secebis. Tetapi semua kesibukan ini membawa kepada perkara ini. Jadi tidak hairanlah penerima barang itu tidak menarik perhatian dan berkata sepatah pun. Pelabuhan yang menyediakan akses ke Eropah telah dipantau, tetapi tidak berjaya, dan polis di Perancis, Belgium, dan Belanda telah diberi amaran dengan sia-sia bahawa harta karun itu milik mereka. Selepas 2 bulan berharga dibazirkan, Marquis of Blair menghantar mesej kepada saya. Saya meyakinkannya bahawa kes itu tidak ada harapan sejak saya mengambilnya. Seseorang mungkin tertanya-tanya mengapa Marquis of Blair membenarkan polis biasa menganggur selama 2 bulan yang berharga. Tetapi sesiapa yang mengenali lelaki itu tidak akan terkejut betapa lama dia berpegang teguh pada harapan. Sangat sedikit ahli Dewan Pertuanan yang lebih kaya daripada Lord Blair, dan lebih sedikit lagi yang lebih kedekut. Dia mendakwa dia berhak mendapat perlindungan daripada kecurian kerana dia membayar cukai, dan adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memulangkan batu permata itu. Jika itu terbukti mustahil, maka berikan pampasan kepada mereka. Hujah ini tidak boleh diterima di Mahkamah Inggeris. Dan walaupun Scotland Yard telah melakukan segala yang termampu selama 2 bulan itu, apabila saya tiba di estet desa Blair, itulah nama kediamannya yang agak tidak menarik. Walaupun agak moden, dia segera membenarkan saya menghadap. Saya telah dipanggil dari London melalui surat yang ditulis oleh tuan tanah sendiri, dan pos tidak dibayar. Saya tiba lewat petang, dan pertemuan pertama kami, secara ringkasnya, tidak bermakna. Ia merupakan satu tawar-menawar berterusan mengenai kos perkhidmatan. Dengan Marquis cuba mengurangkan harga kepada jumlah yang sangat kecil, sehingga ia hampir tidak dapat menampung perbelanjaan saya dari London ke Blair dan kembali. Saya benci tawar-menawar sedemikian. Apabila Marquis mendapati bahawa semua tawarannya telah ditolak dengan sopan, tanpa memberi ruang untuk kemarahan di pihaknya, dia cuba memujuk saya untuk mengambil kes bagi mendapatkan komisen bergantung kepada pemulangan barang kemas tersebut. Selepas tawaran ini ditolak buat kali ke-20, gelap pun tiba dan loceng makan malam berbunyi. Saya makan seorang diri di ruang makan, yang nampaknya dikhaskan untuk mereka yang melawat istana atas urusan perniagaan. Dan hidangan yang sedikit digabungkan dengan kualiti anggur yang buruk, hanya menguatkan tekad saya untuk kembali ke London secepat mungkin, keesokan paginya.
Setelah saya selesai makan, seorang pembantu rumah yang rendah hati berkata kepada saya dengan tenang, "Tuan, Lady Alicia meminta beberapa minit di bilik penerimaan tetamu." Saya mengikuti pembantu rumah itu ke bilik penerimaan tetamu dan menemui seorang wanita muda. Dia mempunyai kepala kecil, dimahkotai dengan rambut gelap yang tebal. Kesan pertama saya sebaik sahaja memasuki bilik yang besar dan malap itu adalah negatif. Tetapi ia segera digantikan dengan daya tarikan gaya yang meriah dan halus. Sehinggakan seketika saya menyangka saya berada di salon Paris yang berkilauan dan bukannya bilik penerimaan rumah desa Inggeris. Setiap pergerakan lembut kepalanya, setiap gerak isyarat tangannya yang kecil dan anggun, setiap nada suaranya, sama ada berkilauan dengan ketawa atau lembut dalam perbualan intim, mengingatkan saya pada wanita-wanita yang halus. Sungguh pelik menemui bunga yang indah ini di tengah-tengah rumah yang suram. Namun orang Inggeris hanyalah bangsa yang menduduki satu fakta yang sering saya lupakan dan berharap tidak akan pernah saya ingatkan kepada mereka, tetapi mereka boleh dimaafkan untuk banyak perkara. "Selamat pagi, Monsieur Valmont," serunya dalam bahasa Perancis yang hampir sempurna. "Saya sangat gembira anda telah tiba." Dia menyapa saya seolah-olah saya seorang rakan lama keluarga. Tiada apa-apa yang merendahkan dalam sikapnya, tiada sebarang ekspresi kasih sayang, namun dia membuatkan saya memahami tempat saya, perbezaan status sosial kami. Saya boleh bertolak ansur dengan kekasaran golongan bangsawan, tetapi saya benci keangkuhan mereka. Tetapi Lady Alicia benar-benar belai. "Puan Marquis," kata saya, "keliru." Tunduk kepada tangannya yang anggun adalah satu penghormatan besar bagi saya untuk menyampaikan salam hormat saya kepada anda. Dia ketawa perlahan, tawa semanis nyanyian burung bulbul. "Tuan, saya tersilap tajuk. Walaupun pakcik saya seorang Marquis, saya Lady Alicia. Maafkan saya, Puan." Betapa sopannya cara memperkenalkan diri, Tuan. Di tingkat atas galeri tergantung potret Marchioness of Blair, dan apabila saya tunjukkan kepada anda esok, anda akan faham betapa menawannya anda menggembirakan seorang wanita sederhana dengan menunjukkan wanita cantik ini. Tetapi saya tidak boleh bercakap sembrono, Tuan. Ada kerja serius yang perlu dilakukan, dan saya jamin, Tuan, saya menantikan kedatangan anda dengan penuh semangat. Saya khawatir ekspresi saya mengkhianati kegembiraan saya dengan kata-kata ini, yang diucapkan dengan yakin dari bibir yang begitu cantik, sementara pandangan di matanya yang cantik berbicara lebih fasih daripada kata-kata itu sendiri.
Saya serta-merta berasa malu kerana bergaduh dengan pakciknya tentang perbelanjaan dan serta-merta terlupa keputusan saya untuk pergi pada keesokan harinya. Saya bertekad untuk membantu wanita manis ini dengan apa sahaja yang saya mampu. Malangnya, hati Valmont tidak sekebal serangan pandangan menggoda hari ini seperti pada masa mudanya. Dia menyambung dengan penuh semangat, rumah ini hampir dikepung selama 2 bulan. Saya tidak dapat berjalan-jalan seperti biasa melalui taman, halaman rumput, atau taman tanpa bertemu dengan seorang anggota polis beruniform yang janggal menyelinap melalui semak, atau seorang detektif berpakaian biasa menghampiri dan menyoal siasat saya dengan alasan menjadi orang asing yang hilang. Kekurangan wawasan dalam pasukan polis kita amatlah menyedihkan. Saya pasti pelaku sebenar mungkin telah mengelak daripada mereka berpuluh-puluh kali, dan tiada siapa yang menghentikannya. Sementara hamba-hamba kita yang malang dan tidak bersalah serta orang asing di luar pintu gerbang kita merasakan pengawasan undang-undang siang dan malam. Wajah wanita muda itu merupakan ekspresi kemarahan yang cerah dan menawan, dengan begitu jelas menyatakan kebenaran yang jelas ini sehingga rakan senegaranya gagal memahaminya. Dan ini membawa saya rasa puas. Dia menyambung, ya, mereka menghantar seluruh tentera dari London, yang membuat rumah kami dalam keadaan ketakutan selama 8 minggu yang panjang. Dan di manakah Zamrud itu? Apabila dia tiba-tiba menanyakan soalan ini dengan logat Paris, dengan tangannya sedikit terentang, matanya berkilauan, dan kepalanya tertunduk ke belakang. Kesannya tidak dapat digambarkan oleh bahasa terhad yang terpaksa saya gunakan. Baiklah, Tuan, kedatangan anda telah menghilangkan misteri yang mengganggu ini, jika sememangnya. Menghilang adalah perkataan yang terlalu elegan untuk sekumpulan lelaki bersaiz gajah. Dan saya jamin, semua orang di rumah itu menarik nafas lega, kecuali pakcik saya. Petang ini semasa makan malam, saya memberitahunya, jika sahaja Monsieur Valmont berminat dengan kes ini sejak awal lagi. Barang kemas itu pasti telah berada dalam simpanan saya jauh sebelum petang ini. Oh, Puan, balasnya, saya khawatir anda terlalu melebih-lebihkan kebolehan saya yang sederhana. Memang benar bahawa jika saya dipanggil pada malam rompakan itu, peluang saya untuk berjaya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Dia menjerit, memeluk lututnya dan mencondongkan badan ke arah saya, matanya memukau. Tuan, saya pasti Tuan akan memulangkan rantai itu dalam masa seminggu, jika ia boleh ditemui. Saya telah mengatakannya sejak awal lagi. Jadi,
Adakah saya betul menganggap, Tuan, bahawa Tuan datang ke sini seorang diri, tanpa rombongan hamba dan pembantu? Benar, seperti yang Tuan katakan. Puan, saya pasti bahawa satu perjuangan sebenar akan berlaku antara minda yang berpengalaman dan pengalaman 2 bulan kami dalam menggunakan kekerasan sedemikian. Saya tidak pernah merasakan keinginan sedemikian untuk berjaya. Dan tekad timbul dalam diri saya untuk tidak mengecewakannya. Rasa syukur adalah pendorong yang diperlukan, dan di sini ia diberikan kepada saya dalam bentuknya yang paling menggembirakan. Valmont, patutkah saya meninggalkan Istana Blair pada waktu pagi? Tidak. Adakah Pak Cik saya memberitahu anda butiran rompakan itu? Tidak, Puan, kami sedang membincangkan sesuatu yang lain. Wanita itu bersandar di kerusi rendahnya, membuka matanya, dan mengeluh. Akhirnya, dia berkata, saya dapat membayangkan topik perbualan ini. Marquis of Blair cuba memaksa anda untuk mematuhi syarat pemberi pinjaman wang, dan anda yang menghina golongan bangsawan kami atas sebab kewangan semata-mata, mungkin memutuskan untuk meninggalkan kami pada peluang pertama. Saya memberi jaminan kepada anda, Puan, bahawa jika saya pernah membuat keputusan sedemikian, ia akan hilang sebaik sahaja saya mendapat penghormatan untuk memasuki dewan ini. Pendapat anda sangat baik, Tuan. Tetapi jangan biarkan perbualan dengan Pak Cik saya mempengaruhi pendapatnya dalam apa jua cara. Dia seorang lelaki tua, dan sudah tentu, dia mempunyai sifat eksentriknya. Anda mungkin menganggapnya tamak, dan mungkin dia tamak, tetapi saya juga akan tamak. Ya, saya tamak, Tuan, sangat tamak. Tamak, saya percaya, bermaksud obsesi dengan wang. Tiada siapa yang lebih menyayangi wang daripada saya, mungkin kecuali Pak Cik saya, tetapi seperti yang Tuan lihat, kami sangat berbeza. Dia suka menyimpan wang, dan saya suka membelanjakannya. Saya suka wang kerana ia boleh membeli begitu banyak barang. Saya ingin memberi hadiah, seperti nenek saya yang cantik. Saya mengimpikan sebuah rumah desa dan sebuah rumah agam di Mayfair. Saya ingin membuat semua orang di sekeliling saya gembira, jika itu bermakna berbelanja. Ini adalah manifestasi kecintaan terhadap wang, Lady Alicia, dan ia akan menemui ramai pengagum. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan ketawa terbahak-bahak. Saya sangat benci kehilangan budi Tuan, Monsieur Valmont. Oleh itu, saya tidak akan mendedahkan kedalaman ketamakan saya. Mungkin Tuan akan mengetahuinya daripada Pak Cik saya, dan kemudian Tuan akan memahami keinginan besar saya untuk memulangkan barang kemas ini.
Adakah ia sangat berharga? Ya, sudah tentu. Kalung itu terdiri daripada 20 batu, yang mana tiada satu pun yang beratnya kurang daripada 1 ounce. Secara keseluruhannya, saya menganggarkan ia antara 2,400 hingga 2,500 karat, dan nilai sebenarnya sekurang-kurangnya 20 paun sekarat. Itu hampir 50,000 paun. Tetapi itu pun adalah jumlah yang kecil berbanding apa yang diwakilinya. Hampir 1 juta dipertaruhkan, apatah lagi rumah desa saya dan rumah agam MyFi saya, yang ramai orang inginkan. Semua ini di tangan saya, jika saya dapat mengembalikan zamrud itu. Gadis itu tersipu-sipu dengan cantik. Menyedari betapa saya memerhatikannya dengan teliti ketika dia perlahan-lahan membongkar misteri yang menarik ini. Saya rasa saya terdengar sedikit rasa malu dalam ketawanya ketika dia berseru, "Oh, apa yang akan awak fikirkan tentang saya apabila awak memahami situasi ini? Tolong jangan menilai saya terlalu kasar. Saya memberi jaminan bahawa kedudukan yang saya cari akan digunakan untuk kepentingan orang lain dan juga untuk kebahagiaan saya sendiri. Jika pakcik saya tidak mempercayai awak dengan rahsianya, saya perlu mengumpulkan keberanian untuk memberitahu awak semua butirannya. Tetapi sudah tentu bukan malam ini. Jika kita ingin membongkar kekacauan yang telah kita alami, kita perlu tahu setiap butirannya, bukan?" "Sudah tentu, Puan." "Baiklah, Encik Valmont. Saya akan memberikan semua maklumat yang hilang yang gagal disebut oleh pakcik saya dalam perbualannya dengan anda. Walau bagaimanapun, saya mesti memberi amaran kepada anda tentang satu perkara. Pakcik saya dan polis telah membuat kesimpulan bahawa seorang pemuda tertentu adalah pelakunya. Polis telah menemui beberapa petunjuk yang seolah-olah membawa mereka kepadanya, tetapi ia tidak mencukupi untuk menangkapnya. Pada mulanya, saya pasti dia tidak ada kena-mengena dengan ini. Tetapi kebelakangan ini saya menjadi kurang begitu. Sehingga kita mempunyai peluang lain untuk berunding, saya meminta anda untuk tidak membuat kesimpulan yang tergesa-gesa. Tolong jangan biarkan pakcik saya berprasangka buruk terhadapnya. Siapakah nama pemuda ini? Namanya Yang Arif John Harden. Yang Arif, bolehkah dia benar-benar mampu melakukan tindakan yang memalukan itu? Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. Saya hampir pasti dia tidak akan melakukan perkara sedemikian. Tetapi tiada siapa yang boleh tahu dengan pasti. Saya percaya terdapat 1 atau 2 orang bangsawan yang dihormati di penjara sekarang. Tetapi jenayah mereka bukan sekadar pecah rumah kecil. Bolehkah saya anggap awak ada maklumat yang tidak diketahui oleh pakcik atau polis awak
Lady Alicia. Ya, maafkan saya, tetapi adakah fakta-fakta ini memberatkan pemuda itu? Wanita muda itu bersandar di kerusinya, memandang ke belakang saya, dan berkerut kening kerana bingung. Kemudian, dengan sangat perlahan, dia berkata, Tuan Valmont faham betapa saya benci bercakap menentang seorang lelaki yang pernah menjadi kawan saya. Jika dia berpuas hati untuk kekal sebagai kawan saya pasti kejadian ini, yang telah menyebabkan kita semua begitu risau dan menderita, tidak akan pernah berlaku. Saya tidak mahu mengulas lanjut tentang apa yang akan diceritakan oleh bapa saudara saya kepada anda sebagai kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi John Haddon yang dihormati adalah seorang lelaki miskin, dan sangat tidak mungkin seorang lelaki seperti saya dibesarkan akan berkahwin dengan seorang gadis dari keluarga miskin. Dia sangat degil dan impulsif dalam perkara ini, dan semasa membincangkannya, dia bertengkar hebat dengan bapa saudara saya, yang membuatkan saya kecewa dan kecewa. Adalah sama pentingnya baginya untuk berkahwin dengan seorang gadis dari keluarga kaya, seperti bagi saya untuk mencari suami yang sesuai, tetapi mustahil untuk meyakinkannya tentang perkara ini. Ya Tuhan, dia bukan pemuda yang bijak sama sekali, dan persahabatan saya dengannya yang dahulu telah berakhir. Walau bagaimanapun, saya sama sekali tidak mahu mengambil sebarang tindakan yang mungkin memudaratkannya. Oleh itu, saya tidak memberitahu sesiapa pun kecuali anda tentang bukti yang saya ada. Anda mesti mengendalikannya perkara ini dengan penuh budi bicara, tanpa memberikan sebarang petunjuk kepada Pak Cik saya, yang sudah cukup marah dengan Encik Haddon. Adakah bukti ini meyakinkan anda bahawa dia mencuri rantai leher itu? Tidak, saya tidak percaya dia benar-benar mencurinya, tetapi saya yakin bahawa dia adalah aksesori selepas kejadian itu. Adakah itu istilah undang-undangnya? Sekarang, Encik Valmont, kita tidak akan berkata apa-apa lagi malam ini. Jika saya berkata apa-apa lagi tentang krisis ini, saya tidak akan dapat tidur. Dan saya berharap, dan saya pasti anda akan membantu saya, bahawa saya akan dapat menangani situasi ini esok dengan minda yang benar-benar jernih. Apabila saya masuk ke bilik saya mendapati bahawa saya juga tidak dapat tidur, walaupun saya memerlukan minda yang jernih untuk menangani masalah esok. Saya yakin bahawa jika dia benar-benar mengambil zamrud itu, ia bukanlah kerana ketamakan. Malah, ini terbukti secara praktikal oleh fakta bahawa Scotland Yard tidak dapat mengesan permata tersebut, yang sekurang-kurangnya boleh dijangkakan jika rantai itu dijual keseluruhannya atau dipotong-potong.
Sudah tentu, zamrud seberat 1 ons bukanlah sesuatu yang luar biasa. Zamrud Hope, sebagai contoh, seberat 1 ons, dan batu milik Duke of Devonshire berdiameter 2 suku inci. Walau bagaimanapun, koleksi zamrud Blair yang mempesonakan tidak mudah dilupuskan. Dan saya mengesyaki tiada percubaan untuk menjual atau menggadaikannya. Kini setelah saya bebas daripada pengaruh kehadirannya, saya mula mengesyaki bahawa wanita muda ini, sekurang-kurangnya seterang permatanya, telah mengekalkan sebahagian daripada sikap tabahnya. Mengimbas kembali pertemuan kami baru-baru ini, jelas sekali bahawa satu-satunya keinginan semula jadi wanita muda itu adalah untuk mendapatkan semula harta karunnya yang hilang. Ada sesuatu yang tidak dapat difahami di sebalik semua itu. Dan pagi itu saya memutuskan untuk menyoal Marquis of Blair dengan penuh kebijaksanaan. Jika saya gagal, saya perlu menyoal siasat wanita muda itu dengan teliti. Tanpa bias peribadi yang telah menguasai saya pada petang yang menyenangkan itu. Saya tidak peduli siapa yang tahu, tetapi saya telah ditipu oleh wanita lebih daripada sekali. Namun, saya memutuskan bahawa dalam cahaya siang yang cerah, saya mesti menahan daya tarikan hipnosis mata yang indah itu. Oh! Betapa mudahnya untuk membuat keputusan yang tepat apabila saya bebas daripada godaan. Jam 10 pagi keesokan harinya apabila saya dibenarkan masuk ke pejabat bujang tua, Marquis of Blair. Matanya yang tajam menyapu saya beberapa kali semasa saya duduk di hadapannya. "Baiklah," katanya pendek. "Saya mula berfikir dengan penuh pertimbangan, tuanku. Saya tidak tahu apa-apa tentang kes ini selain daripada yang saya baca di akhbar. 2 bulan telah berlalu sejak rompakan itu, dan setiap hari semakin sukar untuk mencari pelakunya. Saya tidak mahu membuang masa atau wang saya untuk harapan yang sia-sia. Oleh itu, jika tuanku bermurah hati untuk memberikan saya semua fakta yang diketahui oleh tuanku, saya akan segera memberitahu tuanku sama ada saya mampu menangani kes ini atau tidak." Yang Arif bertanya, "Adakah anda ingin saya memberitahu anda nama pesalah itu? Adakah anda tahu namanya?" Saya menjawab, "Ya. John Harden mencuri rantai leher itu. Adakah anda telah melaporkannya kepada polis?" "Ya." "Mengapa dia belum ditangkap lagi?" "Kerana bukti terhadapnya sangat lemah. Dan kemungkinan dia tidak bersalah sangat tinggi." "Apakah bukti yang dikemukakan terhadapnya?" Yang Arif bercakap dengan penuh kesedaran seperti seorang peguam. "Kecurian itu berlaku pada malam 5 Oktober. Hujan lebat sepanjang hari, dan tanah basah,
Sebab-sebabnya saya tidak akan huraikan. John Haddon biasa dengan rumah ini dan tanah kami. Dia dikenali ramai oleh para pembantu rumah dan, malangnya, sangat popular di kalangan mereka kerana dia sangat boros. Estet abang sulungnya, Lord Stevenham, bersebelahan dengan rumah saya di sebelah barat, dan rumahnya terletak 3 batu dari rumah kami. Pada malam 5 Hab, satu majlis tarian telah diadakan di estet Lord Stevenham, yang mana, sudah tentu, saya dan anak saudara perempuan saya dijemput, dan kami menerimanya. Saya tidak bertengkar dengan abang sulung saya. John Haddon tahu bahawa anak saudara perempuan saya berhasrat untuk memakai rantai zamrudnya. Kecurian itu berlaku pada masa kebanyakan jenayah sedemikian dilakukan di rumah-rumah desa pada waktu makan malam, apabila para pembantu rumah sentiasa berada di tingkat bawah pada bulan Oktober. Apabila hari siang pendek, malam itu luar biasa gelap. Walaupun hujan telah berhenti, tiada satu pun bintang di langit. Pencuri itu meletakkan tangga di ambang pintu salah satu tingkap atas, membukanya, dan masuk. Dia pasti mengenali rumah itu dengan baik, kerana dia terus pergi ke bilik rias, tempat anak saudara perempuan saya dengan cuai meninggalkan kotak barang kemas di atas meja solek ketika dia turun untuk makan malam. Dia telah mengambilnya dari bilik berkunci kira-kira sejam sebelumnya. Kotak itu berkunci, tetapi itu, sudah tentu, tidak penting. Pencuri itu memaksa penutupnya terbuka, memecahkan kunci, mencuri rantai leher itu, dan melarikan diri dengan cara yang sama. Adakah dia membiarkan tingkap terbuka dan tangga di tempat dia meninggalkannya? Ya. Bukankah itu terasa sangat pelik bagi anda? Ya. Saya tidak mengatakan dia seorang pencuri profesional, jika tidak, dia pasti telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang diharapkan daripada pencuri berpengalaman untuk mengelakkan pengesanan. Malah, kelakuannya yang sambil lewa, berjalan terus merentasi padang ke rumah abangnya, meninggalkan jejak kaki di tanah lembut yang mudah dikesan hampir ke pagar, menunjukkan bahawa dia tidak mampu berfikir secara serius. Adakah John Haddon kaya? Dia tidak mempunyai sesen pun. Adakah anda berada di majlis tarian malam itu? Ya, saya berjanji. Adakah John Haddon ada di sana? Ya, tetapi dia lewat. Dia sepatutnya berada di majlis perasmian, dan abangnya sangat kecewa dengan ketiadaannya. Apabila dia tiba, dia berkelakuan liar dan melulu, memberi gambaran kepada tetamu bahawa dia telah minum. Saya dan anak saudara perempuan saya terkejut dengan kelakuannya. Adakah anda fikir anak saudara perempuan anda mengisyaki dia? Pada mulanya dia memang tidak.
Dan apabila saya memberitahunya, dalam perjalanan pulang dari majlis tarian, bahawa barang kemasnya pasti ada di rumah Stevenham, dia menjadi marah, walaupun dia tidak memakai apa-apa. Tetapi nampaknya dia baru-baru ini berubah fikiran. Izinkan saya berundur sedikit. Adakah mana-mana pembantu rumah melihatnya menyelinap di sekitar rumah? Semua orang berkata mereka tidak melihatnya. Tetapi saya melihatnya sebelum matahari terbenam, berjalan melintasi padang menuju ke rumah ini. Dan keesokan paginya kami menemui tapak kaki yang sama, pergi dan balik. Saya rasa buktinya agak meyakinkan. Sayang sekali tiada orang lain yang melihatnya. Apakah bukti lain yang ditunggu oleh pihak berkuasa? Mereka sedang menunggu dia cuba melupuskan barang kemas itu. Jadi awak fikir dia belum melakukannya lagi? Saya rasa dia tidak akan pernah melakukannya. Jadi kenapa dia mencurinya? Untuk menghalang anak saudara perempuan saya daripada berkahwin dengan tunangnya, Jonas Charter dari Sheffield. Perkahwinan mereka dijadualkan pada awal tahun baharu. Tuan, saya keliru. Jika Encik Charter dan Cik Alicia sudah bertunang, mengapa mencuri barang kemas mengganggu majlis perkahwinan? Encik Jonas Charter seorang lelaki budiman yang sangat dihormati dan terhormat, tetapi dia tidak mempunyai kedudukan sosial seperti kami. Dia berkecimpung dalam perniagaan keluli atau catering. Seorang lelaki yang kaya raya, lebih sejuta, dengan estet yang besar di Derbyshire dan sebuah rumah bertentangan Hyde Park di London. Dia seorang ahli perniagaan yang sangat tegas. Dan saya dan anak saudara perempuan saya bersetuju bahawa dia juga seorang yang sangat berkebolehan. Saya sendiri agak tegas dalam perniagaan. Dan saya akui bahawa Encik Charter menunjukkan kemurahan hati yang besar kepada saya pada peringkat awal persediaan untuk pertunangan. Apabila bapa Alicia meninggal dunia, dia menghabiskan semua wangnya atau meminjam daripada rakan-rakan. Walaupun dia seorang lelaki budiman, saya tidak pernah menyukainya. Dia berkahwin dengan satu-satunya adik perempuan saya. Seperti yang anda tahu, Zamrud Blair diwarisi melalui wanita. Jadi anak saudara perempuan saya menerimanya daripada kakaknya. Kakak saya yang malang, yang kecewa sebelum kematian membebaskannya daripada lelaki bergelar yang telah dinikahinya, dengan bijak mempercayakan Zamrud itu kepada saya untuk disimpan anak perempuannya. Ia merupakan satu-satunya kekayaan anak saudara perempuan saya, dan jika ia ditawarkan untuk dijual di London hari ini, ia akan mencecah antara 75 dan 100,000 pound. Walaupun pada hakikatnya, ia tidak bernilai sebanyak itu.
Encik Jonas Charter dengan baik hati bersetuju untuk berkahwin dengan anak saudara perempuan saya dengan mas kahwin hanya £50,000. Dan saya menawarkan untuk membayar jumlah ini terlebih dahulu jika dia membenarkan saya menyimpan barang kemas itu sebagai cagaran. Ini telah dipersetujui antara Encik Charter dan saya. Tetapi adakah Encik Charter benar-benar akan menolak pertunangan itu kerana barang kemas itu telah dicuri? Ya, dia akan. Dan mengapa dia tidak boleh? Kalau begitu, sudah tentu Anda akan membayar RM50,000 terlebih dahulu. Tidak, saya tidak akan. Dan mengapa saya perlu? Saya ketawa perlahan dan berkata, nampaknya bagi saya pemuda ini pasti telah mengalahkan anda berdua. Memang, saya akan memenjarakannya. Dan saya bertekad untuk berbuat demikian, walaupun dia saudara kepada Lord Stevenham ke-20. Sila jawab satu soalan lagi. Adakah kamu bertekad untuk memenjarakan pemuda itu? Atau adakah kamu akan berpuas hati dengan zamrud yang dikembalikan tanpa sebarang kecederaan? Sudah tentu, saya lebih suka melihatnya dipenjarakan dan zamrud dirampas. Tetapi jika tiada cara lain, saya akan berpuas hati dengan rantai leher itu. Baiklah, Tuan. Saya akan uruskan sendiri. Pertemuan ini membuatkan kami berada di ruang belajar sehingga pukul 11, dan kemudian, memandangkan pagi itu cerah dan segar pada hari Disember. Saya berjalan melalui taman ke taman untuk bersiar-siar di sepanjang laluan yang telah dilalui dan mempertimbangkan langkah seterusnya, atau lebih tepat lagi, untuk merenungkan apa yang telah diperkatakan. Kerana saya tidak dapat memutuskan laluan sehingga saya mendengar rahsia yang dijanjikan oleh Lady Alicia untuk didedahkan. Berdasarkan maklumat yang saya ada pada masa itu, bagi saya tindakan terbaik adalah pergi terus kepada pemuda itu, menunjukkan kepadanya seefektif mungkin bahaya yang dihadapinya, dan, jika boleh, memujuknya untuk menyerahkan rantai leher itu. Berjalan di bawah pokok-pokok besar yang tua dan tidak berdaun, tiba-tiba saya terdengar nama saya dipanggil 2 atau 3 kali, dan berpaling. Saya melihat Lady Alicia berlari ke arah saya. Oh, Tuan Valmont, saya telah menunggu Tuan, dan Tuan telah mengelak daripada saya. Adakah Tuan nampak pakcik saya? Ya. Saya telah bersamanya sejak pukul 10 pagi ini. Baiklah, Puan, itulah tepatnya perkataan yang dia mula ucapkan kepada saya. Charter. Adakah Tuan nampak persamaan lain antara pakcik saya dan saya pagi ini? Patutkah saya beritahu Tuan tentang lelaki ini? Ya. Sekarang adakah Tuan faham betapa pentingnya bagi saya untuk mendapatkan semula harta saya? Ya, jawab saya.
rumah berhampiran Hyde Park dan estet besar di Bishire Abbey. Dia berseru, dan bukan itu sahaja, tetapi £1,000,000 untuk membeli belah. Oh, Tuan Valmont, Tuan tahu Paris. Tetapi Tuan nampaknya tidak faham kepentingan sejumlah wang yang begitu besar. Baiklah, Puan, saya telah melihat Paris, dan saya telah melihat banyak tempat di dunia. Tetapi saya tidak pasti bahawa anda akan mempunyai £1 juta untuk dibelanjakan. Apa? Serunya. Berhenti tiba-tiba, kerutan kemarahan yang sama muncul di dahinya. Jadi anda fikir kami tidak akan memulangkan zamrud itu? Oh, saya pasti kami akan. Saya, Valmont, menjaminnya. Tetapi jika Encik Jonas Charter memutuskan untuk menangguhkan majlis itu sehingga Pak Cik anda telah meletakkan £50,000 sebelum perkahwinan, maka saya akui saya sangat pesimis sama ada anda akan mendapat £1 juta selepas itu. Karut, serunya, berpusing di hadapan saya, dan kemudian berdiri betul-betul di laluan saya. Jadi saya berhenti. Karut, ulangnya, menjentikkan jarinya dengan isyarat tangannya yang anggun yang tiada tandingan itu. Encik Valmont, saya kecewa dengan awak. Awak tak semesra malam tadi. Awak tak baik sangat kalau awak menganggap suatu hari nanti, bila saya kahwin dengan Monsieur Jonas, saya takkan dapat semua wang yang saya mahukan daripadanya. Sambil mengerutkan dahi, dia menjawab, "Jangan pandang tanah, pandang saya." Ah, Marquis Blair, macam mana awak boleh hilangkan rasa putus asa dengan begitu gembira di Istana Louis yang tak terlindung? Ah, Monsieur Eugene Valmont, serunya. Meniru nada dan tingkah laku saya dengan begitu tepat sehingga saya kagum. Awak dah jadi Valmont manis yang saya temui malam tadi lagi. Aku jamin, aku ternampak kau dalam mimpi. Dan pagi ini kau sangat berubah, ya Tuhan. Dia melipat tangannya yang kecil dan menundukkan kepalanya. Dan suaranya yang indah tenggelam ke dalam irama sedih yang kelihatan begitu nyata sehingga gelombang ketawa yang menyusul mengejutkanku. Di manakah makhluk dari kawasan desa Inggris yang membosankan ini mempelajari semua gerak isyarat dan intonasi yang pelbagai ini? Tetapi sekarang, selamat tinggal, omong kosong. Kita mesti serius. Dan dia berjalan dengan tenang di sebelahku. Tahukah Tuan ke mana Tuan hendak pergi? Tuan hendak ke masjid. Jangan takut untuk berdoa. Jalan persendirian yang sebelum ini berliku-liku melalui hutan, kini membawa kami ke ruang terbuka yang terpencil di mana berdiri sebuah masjid yang sangat kecil tetapi megah, nampaknya beberapa abad lebih tua daripada istana yang kami tinggalkan. Masjid itu dipercayai sebagai gereja persendirian istana.
Orang termiskin di England boleh berjalan di sepanjang jalan persendirian ini ke masjid pada hari Jumaat, dan Marquis yang bangga itu sudah tentu tidak berdaya untuk menghentikannya jika dia berlama-lama. Dia berisiko melanggar undang-undang. Walau bagaimanapun, pada hari bekerja biasa, ini adalah tempat paling terpencil di estet ini, dan malangnya, bapa saudara saya, Tuan Tanah, tidak datang ke sini pada hari Jumaat. Monsieur Valmont, lagipun, pastinya salah seorang nenek moyang saya yang saleh dan suka berperang telah membina gereja kecil ini, dan memandangkan apabila para pembina yang baik telah memasang batu-batu ini bersama-sama. Tiada siapa yang terfikir tentang Marchioness of Blair atau Lady Alicia, dan walaupun 300 tahun memisahkan mereka, gereja kecil lama ini membuatkan mereka kelihatan, malah boleh dikatakan, sezaman, Monsieur Valmont. Apa gunanya risau tentang Zamrud atau apa-apa lagi? Melihat gereja kecil lama yang indah ini, Hyde Park House pun kelihatan tidak penting. Saya terkejut, mata Lady Alicia, ketika dia berpaling kepada saya, dipenuhi dengan air mata. Pintu depan terbuka, dan kami memasuki gereja kecil itu dalam diam. Awak janji nak beritahu saya macam mana syak wasang ke awak timbul, akhirnya saya berkata. Bukan di sini, bukan di sini, bisiknya sambil bangun dari bangku yang didudukinya. Di masjid. Tengah hari. Jom pergi. Saya tak ada mood nak kerja pagi ni. Kita akan selesaikan pasal barang kemas tu nanti. Kami berjalan keluar semula ke arah cahaya matahari yang sejuk dan tenang. Dan semasa kami pulang ke rumah, moodnya serta-merta bertambah baik. Saya sangat berminat untuk tahu kenapa awak syak lelaki yang pada mulanya awak percaya tak bersalah, sambung saya dengan tegas. Saya tak pasti, tapi sekarang saya percaya dia tak bersalah, walaupun saya hanya boleh simpulkan dia tahu di mana harta karun itu berada. Apa yang membawa awak kepada kesimpulan itu? Puan, surat yang saya terima daripadanya, di mana dia melamar dengan cara yang luar biasa, sehingga saya hampir keberatan untuk menerimanya. Walaupun ia bermakna menemui rantai leher saya. Walau bagaimanapun, saya bertekad untuk melakukan segala yang mungkin, dengan syarat saya menerima sokongan daripada rakan saya. Monsieur Valmont, Puan, kata saya sambil tunduk. Apa isi surat itu? Bacalah, jawabnya sambil mengambil sehelai kertas yang dilipat dari poketnya dan menyerahkannya kepada saya. Dia betul sekali apabila menganggap surat itu luar biasa. John Haddon yang dihormati telah berani melamarnya di masjid yang baru kami tinggalkan. Dia berkata jika dia berbuat demikian,
Dia akan menganggapnya sebagai penghiburan atas cintanya yang gila terhadapnya. Dan dia boleh membawa sesiapa sahaja yang dia ingin lakukan. Jika dia tidak mengenali sesiapa yang boleh dipercayainya, dia akan menjemput seorang rakan kolej lama dan membawanya ke masjid pada pagi berikutnya pada pukul 3:30. Upacara itu akan dilakukan oleh seekor keldai yang ditunjuk. Jika dia bersetuju, Zamrud akan menjadi miliknya semula. Ini lamaran perkahwinan daripada orang gila, kataku sambil menyerahkan kembali surat itu. Dia selalu kata dia sangat mencintaiku, dan aku percaya padanya, jawabnya sambil mengangkat bahu. Matanya bersinar-sinar kegembiraan lagi. Adakah kau akan bertemu dengannya esok? Ya, sudah tentu. Aku berjanji. Aku perlu memulangkan rantai leherku. Kau nampaknya terlalu yakin bahawa dia akan memberikan rantai leher itu kepadamu. Tolong jumpa aku esok di hujung jalan, pukul 7 suku, tanpa berlengah, dan temani aku ke masjid. Untuk seketika, saya hampir menolak, tetapi dia memandang mata saya dengan matanya yang mempesonakan, dan saya berubah fikiran. Baiklah, jawab saya. Saya pasti awak tidak akan menyesal memenuhi permintaan saya, tambahnya kemudian, jika kita dapat Zamrud. Jika kita dapat Zamrud, kata saya. Kami sudah berada di hadapan rumah. Dan dia mengingatkan saya tentang pertemuan kami pada keesokan harinya. Dan dengan kata-kata ini, saya mengucapkan selamat tinggal. Jam 7 lewat sedikit pada keesokan paginya ketika dia tiba di tempat pertemuan. Puan Alicia lewat, tetapi ketika dia tiba, wajahnya berseri-seri kegembiraan kerana perkahwinan yang dirancangnya. Selepas bertukar salam pagi, saya bertanya kepadanya, adakah awak berubah fikiran? Ya, saya tidak berubah fikiran, Tuan Valmont, jawabnya sambil ketawa riang. Saya bertekad untuk memulangkan Zamrud ini. Kita mesti cepat, Puan Alicia, atau kita akan sangat lewat. Masih banyak masa, katanya dengan tenang. Dan dia terbukti betul. Kerana apabila kami melihat masjid, jam menunjukkan pukul 3:30. Sekarang saya akan menunggu di sini sehingga anda menyelinap masuk ke masjid dan melihat melalui salah satu tingkap yang tidak bernoda. Saya tidak boleh tiba sehingga Encik Harden dan rakannya berada di sana. Saya melakukan seperti yang diarahkannya dan melihat dua pemuda berdiri bersama di lorong tengah. Seorang memakai pakaian kebesaran penuh dan seorang lagi berpakaian kasual, yang saya anggap sebagai John Harden yang dihormati. Saya hanya melihat sebelah mukanya, dan saya akui, ada sesuatu yang menjengkelkan tentang penampilannya yang tenang. Dia kacak, bercukur bersih,
dan memiliki sifat-sifat menarik seorang lelaki budiman sejati. Seorang wanita sedang duduk di salah satu bangku. Saya kemudian mengetahui bahawa itu adalah pembantu rumah Lady Alicia yang telah diarahkan untuk masuk dan keluar dari rumah melalui laluan. Sementara kami mengambil laluan yang lebih panjang, saya kembali dan mengiringi Lady Alicia ke masjid, di mana saya bertemu Encik Harden dan rakannya. Upacara itu dilakukan dengan segera. Encik Harden tersenyum dan menjawab, "Saya gembira melihat tanda tangan Eugene Valmont yang terkenal." Dengan kata-kata ini, dia menghulurkan saya sebatang pen dan saya segera menandatangani. Pembantu rumah itu telah pun menandatangani dan menghilang. Mula memberi isyarat kepada kami keluar dari masjid dan berdiri di balkoni untuk memerhatikan kami berjalan di jalan raya. John Harden menjerit, "Ed, saya akan kembali dalam masa setengah jam, dan kami akan sampai ke sana pada masa itu. Bolehkah awak tunggu?" "Tidak sama sekali, sahabatku. Tuhan memberkati kamu berdua," Lady Alicia, sambil menundukkan kepalanya, menggesa kami untuk bergegas sehingga kami sampai ke tempat gelap jauh di dalam hutan. Dan kemudian, mengabaikan kehadiran saya, tiba-tiba berpaling kepada pemuda itu dan meletakkan tangannya di bahunya. "Oh, Jake, Jake," serunya. "Jake." Encik Valmont berkeras mahukan Zamrud. Pemuda itu ketawa. Wanita itu berdiri di hadapannya, belakangnya perlahan-lahan berpaling ke arah saya. Dia membuka sesuatu di kolar gaun leher tingginya. Dan dengan satu klik dia mengeluarkan seutas rantai hijau berkilauan yang menakjubkan yang seolah-olah menambah sentuhan kehijauan pada kesunyian Disember dan juga memberi petunjuk kepada musim bunga. Gadis itu menekan wajahnya yang kemerahan ke dadanya, dan dengan senyuman, dia menghulurkan saya Zamrud Blair yang terkenal di bahunya. "Ini harta karunnya, Valmont," serunya. "Asalkan kamu tidak menyerang penjenayah itu, atau rakan subahatnya selepas jenayah itu dilakukan." Lady Alicia ketawa, sambil menekan butang gaun leher tingginya dengan sebelah tangan. "Kami percaya pada kepintaran kamu, Valmont, bahawa kamu akan menghadiahkan rantai leher ini kepada pakcik saya bersama-sama dengan cerita detektif yang memukau." Kami terdengar jam berdetik 8, kemudian sedikit kemudian azan, menandakan suku jam, dan kemudian setengah jam. "Hor," seru Harden. "Ed sendiri datang ke jam." "Sahabat yang baik." Saya melihat jam tangan saya, sudah pukul 8.35. "Jadi upacara itu benar-benar nyata?" tanya saya. "Ah, Valmont," kata pemuda itu, sambil menepuk bahu isterinya dengan penuh kasih sayang,
Tiada apa pun di dunia ini yang lebih nyata daripada upacara ini. Lady Alicia berlari ke arahnya, benar-benar dilimpahi kegembiraan.